Korang suka masakan Padang? Kalau suka, jom kita terjah satu restoran. Dengar ceritanya, restoran ni milik seorang artis. Inilah dia restoran Bumbu Baba. Pengasas restoran ni milik seorang artis yang bernama Ajak Siro, seorang pelakon dan juga pelawak. Dekat sini kalau korang ambil yang set memang dapat murah sikit. Kalau ambil yang biasa je, main cedok-cedok tu, harga dia standard nasi Padang lah. Aku datang ni waktu tengah hari, boleh tahan jugalah ramainya. Oh ya, aku sekarang berada di Cawangan My Town Ceras. Kalau teringin nak rasa tu, bolehlah datang sini. Untuk set yang aku ambil ni, sambal dibagi dua. Satu sambal merah dan satu lagi sambal hijau. Inilah harganya. Bagi aku okey lah, termasuk sekali dengan air. Daging ni memang rangup geng, macam keropok. Ambil pucuk ubi rebus ni, dicicah pula dengan sambalnya. Masuk ke dalam mulut geng, memang meletup. Pucuk ubi masak lemaknya pun sedap. Apa tunggu lagi geng? Boleh terus.